Jangan tidur sebelum buat 4 perkara. Jangan sesekali tidur sebelum buat 4 perkara ni. Nak tahu apa dia? Jom dengar apa yang Kak Ina nak sampaikan. Yang pertama, khatam Al-Quran. Yang kedua, tunai haji dan umrah. Yang ketiga, mendapatkan syafaat dari para nabi dan untuk di hari kiamat. Yang keempat, untuk mendapatkan keredaan dan keampunan dari orang-orang mukmin. Macam mana tu? Rasa susah ke? Sebenarnya tak susah pun. Nak kata Quran ni, kita bacalah surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca 3 kali bersamaan dengan kita dah khatam Al-Quran. Yang kedua, tunai haji dan umrah. Kita hanya perlu bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir. Bacalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Baca 3 kali samalah macam kita tunai haji dan umrah. Yang ketiga, nak dapatkan syafaat daripada Nabi, hanya perlu selawat ke atas Nabi. Baca 3 kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang keempat, nak dapatkan keredaan dan keampunan dari orang-orang mukmin. Beristighfar saja. 3 kali sebut astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selesai. Barulah kita boleh tidur dengan tenang. Jangan lupa untuk amalkan setiap malam. Semoga Allah bagi kita kekuatan istiqamah untuk buat semua benda-benda ni. Sehingga kita bertemu di next video. Assalamualaikum.